Sistem pendidikan tingkatan 6 akan kekal di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan KPM buat masa ini dengan memperkasakan identitinya sebagai program pra-universiti yang berasingan daripada aliran sekolah menengah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan pelaksanaan semasa, khususnya membabitkan sistem pengurusan dan skim perkhidmatan guru walaupun sebelum ini terdapat cadangan untuk meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Tingkatan 6 KPT. Tetapi dalam perbincangan ini dia itu maknanya bila menteri dan PM dia kena dengar. Walaupun dasar saya rasa rasionalnya itu betul. Tetapi peralihan itu dia mengambil masa kerana sistem dan skim. Jadi saya akan kemukakan semula supaya yang pentingnya tingkatan 6 tu jangan jadikan sebahagian di sekolah itu sentimen pra-universiti itu. Jadi kalaupun dalam satu sekolah kita tingkatan 6 itu harus ada blok berasingan dan kemudian minta pengetua urus ini sebagai satu program berasingan. Jangan dimasukkan. Kalau umpamanya dalam perhimpunan, biar perhimpunan itu untuk sekolah tingkatan 5 ke bawah dan tingkatan 6 itu beri pengiktirafan khas sebagai satu bahagian khas dan tidak sebahagian dari sekolah walaupun dalam gedung sekolah yang sama. Faham ya? Cikgu tak faham. Ya, maknanya sebab saya nak clearkan yang ini ya. Sebab masa saya dikata oleh Kolej Melayu bila masa kami tingkatan 6 pada masa itu lagi itu diasingkan. Cuma perhimpunan sekali. Itu saya ingat mesti dibetulkan. Tapi yang lain itu tingkatan 6 duduk pun berasingan, blok pun berasingan, ya, dan kawal dan disiplin pun berasingan. Jadi mereka merasakan mereka ini betul-betul post school dan pre-university. Jadi itu. Jadi buat sementara ini biar kekal dulu di Kementerian Pendidikan. Ya. Dan ini kerana memudahkan, saya lihat banyak sangat. Kita buat keputusan itu kerana saya fikir mereka ini sudah post school education. Ya. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang. Kalau dirasakan perlu dalam keadaan kerajaan boleh meletakkan kolej-kolej khas tingkatan 6 tempat lain, itu lain. Tapi buat masa sekarang saya putuskan supaya pra-universiti atau tingkatan 6 ini masih di bawah Kementerian Pendidikan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan hari ini. Yang turut hadir Menteri Pendidikan Faliana Siddiq dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Mengulas lanjut, Anwar berkata walaupun kekal di bawah KPM, pelajar tingkatan 6 perlu diberikan pengiktirafan sebagai kumpulan pasca sekolah dan pra-universiti termasuk ditempatkan di blok perasingan serta mempunyai pengurusan dan disiplin sendiri. Beliau berkata pendekatan itu penting supaya pelajar tingkatan 6 tidak lagi dilihat sebagai sebahagian daripada aliran sekolah menengah biasa. Sebaliknya mempunyai identiti tersendiri sebagai laluan ke pendidikan tinggi.